Boleh, sila duduk. This fruit very good. Makanan di sini paling sedap. Oh, pandai cakap Melayu ah. Saya? Ya, saya tidak tahu bahasa Malaysia. Langsung tak tahu bahasa Malaysia. Oh. Datang di mana? Tadi saya dari Amerika Syarikat. Oh, sudah lama sini ya? Bukan. Baru datang sini. Sudah 2 hari lebih. Oh, 2 hari lebih saya. Patutlah tak tahu cakap Melayu. Tak tahu. Bos, mau minum apa? Kenapa saya nak belanja you? Apa nak minum? Minum air dah. Minum air satu. Okey. Kasih. Tapi duduk kita negeri Malaysia, mesti mau tahu cakap Melayu. Mestilah. Betul. Saya nak belajar tapi aku malas, Malas ah. Mesti mau pergi belajarnya. Mestilah. Aku ramai kawan Malaysia tapi susah kalau saya nak cakap sama-sama kawan saya. Mereka cakap aku tidak faham. Saya nak pergi sekolah tapi mahal pergi sekolah, mahal. Sekolah mahal lah. Ya, kalau saya ada duit, saya boleh pergi sekolah. Tapi saya duit sudah habis, Cakaplah lah. Aku bagi RM10. Boleh pinjam? Terima kasih banyak. Nanti saya boleh pergi sekolah. Ya. Nanti besok saya boleh kasih balik, ya? Tak apalah, RM10 tak pasal. Ya. Aku dah kenyang, ya? Saya nak balik dulu. Balik dulu sekarang. Baik. Jumpa lagi ya? Jumpa lagi, ya? Terima kasih banyak. Kita jumpa di sini, ya? Saya telefon ya? Ya, telefon. Baik. Jumpa lagi ya? Jumpa lagi. Susahlah. Langsung tak tahu cakap Melayu. Apa ini? Kata cakap Melayu. Saya dengar dia cakap Melayu sama awak. Awak pun cakap sama dia. Dia cakap Melayu sama saya? Ya. Saya pun cakap Melayu sama dia? Ya. Apa ni orang? Ya. Saya RM10 sudah kasih sama dia. Alamak, saya punya duit pemakan pun telah kasih. Kena tipu lah.